ialah kitab berkenaan sehari dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kita akan belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur jadual kehidupan baginda dari hari ke hari. Dan kemudian muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita akan menggunakan sikit lagi kitab yang sangat menarik bagi saya, iaitu Asam Garam Rumah Tangga Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab tu tak laki sukalah, sebabnya menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kita cerita tentang rumah tangga tu, saya minta maaf lah, saya belum kahwin, tapi silahkan, si salah pun nak kelakar sikit tentang rumah tangga untuk beri nasihat secara kita bersama. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari itu kita akan masuk dalam perbincangan sehari dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana ada beberapa perkara yang kita kena ambil maklum lah, yang di mana baginda tu akan memastikan jadual baginda-nya teratur. Maksudnya semua orang akan dapat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah orang awam. Yang kedua ialah sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ialah bersama dengan keluarga baginda dan juga masa baginda sendiri untuk melakukan apa yang diingini oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya mau nanya sikit soalan yang mudah dengan jemaah sekalian. Berapakah umur baginda mendapat wahyu? Berapa umur baginda? 40. Atau nombor yang kita jangan lupa. Nombor 40 kita jangan sesekali lupa. Wahyu diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ketika baginda berusia 40 tahun, yang di mana ayat pertama yang turun kepada Rasulullah ialah ayat apa? Ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang di mana Iqra, apa maksud Iqra? Bukan Iqra kita ya. Biarkan. Apa maksud Iqra? Bacalah. Dan ketika itu, muslimin dan muslimat, adakah Nabi kita boleh membaca? Adakah baginda boleh menulis? Tidak. Sebab baginda seorang apa? Ummi. Ummi itu maksudnya tidak boleh baca, tidak boleh menulis. Namun adakah itu membawa maksud kita pun si perlu baca, si perlu tulis? Ada orang madah ni, Nabi si boleh baca, kita perlu baca juga lah. Si boleh. Sebab ayat pertama turun apa? Bacalah. Maksudnya tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya khusus kepada baginda. Bukan turun ke kita. Jangan ambil contoh. Betul, kita kena ikut semua sunnah Nabi, tapi itu sunnah yang tidak dituntut kepada kita. Kena faham benda ya. Contoh apa? Sunnah lain yang tidak dituntut ialah lebih daripada 4 orang bini. Mau lebih daripada 4 bini ya, si boleh. Ya, hanya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Menemulah 4 orang perempuan lagi nak. Ingat senang cari. Baik, jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada beberapa perkara yang tidak dituntut untuk kita, untuk kita. Jadi antaranya ialah berkenaan dengan tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Kena baginda tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, sebab mun baginda boleh baca, mun baginda boleh tulis, maka orang akan mempersoalkan berkenaan dengan Al-Quran ni tadi. Mereka akan madah, ni dah baca banyak buku library, ni mestilah baca Bible, dah baca Taurat, ni dah pergi ke perpustakaan di Syam apa semua, pakainya baca kitab-kitab lama, pakainya nulis Quran. Masya Allah. Nah,
maka ia akan membuka ruang kepada fitnah untuk mereka menyerang baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah menjadikan baginda si boleh baca, si boleh nulis, supaya tidak ada ruang untuk mereka menyerang Rasulullah menulis Al-Quran. Masya Allah. Itu antara rahsia yang Allah Ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya. Bahkan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, kita melihat sepanjang dalam Al-Quran, kita akan mendapati contohlah Nabi tadi nang menulis kitab Al-Quran, dah tentunya baginda akan letak namanya sebanyak mungkin dalam Al-Quran, betul? Dia nulis. Kita lah nulis sikit buku, kita akan muji diri kita pun, betul sih? Kita akan menggunakan saya, kami, profesor ini, yang akan muji dirinya banyak kali, nak nunjuk nulis kitab tadi. Tapi soalan saya, dalam kitab Al-Quran banyak kasih nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak kasih banyak? Nonnya banyak lagi. Nabi Isa ke Nabi Muhammad? Nabi Isa, Nabi Musa. Lagi banyak nama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam. Ya Bani Adam. Kita keturunan Bani Adam. Banyak lagi nama nabi-nabi yang lain berbanding nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama baginda, untuk pengetahuan jemaah sekalian, di dalam Al-Quran enggak 5 igit nama aja. Disebut baginda 5 kali aja. 4 igit dengan nama Muhammad, sigit dengan nama Ahmad. Ya Rabbi, bayang kita orang, sikit saja nama Nabi kita disebut. Namun muslimin dan muslimat, banyakkah, sikitkah nama Nabi tidak menunjukkan status Nabi tersebut? Bukan nak madah, makin banyak nama dalam Quran, makin tinggi Nabi makin sikit nama dalam Quran, makin rendah status Nabi. Bukan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah khatamun nabiyyin, penutup sekalian nabi, yang di mana kedudukan baginda di kalangan nabi-nabi yang lain, baginda berada di atas sekali. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda naik sampai ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah salat daripada Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya, bila baginda naik sampai ke Sidratul Muntaha, di atas sekali langit yang tertinggi, ada si nabi lain dapat naik ke situ? Adakah saya? Saya. Bahkan muslimin dan muslimat, malaikat Jibril pun ikut sampai naik ke langit. Malaikat Jibril pun berani naik teman Nabi sampai ke situ. Jibril hanya madah, saya sampai situ aja, kita naik. Maka Jibril tunggu, dan baginda naik sampai ke Sidratul Muntaha. Di bawah Sidratul Muntaha barulah kita ada langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5 dan sebagainya, yang didiami oleh beberapa nabi-nabi alaihi salam yang lain. Yang kita dengar cerita Nabi naik turun, berjumpa Nabi Musa alaihi salam, untuknya tawar-menawar tentang rakaat solat daripada 50 ke 5, menunjukkan Nabi Musa pun dapat teman Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Maksudnya apa muslimin dan muslimat? Tinggi pangkat Nabi kita, tinggi betul. Sikit lagi nak menunjukkan status Nabi kita, walaupun namanya 5 kali je dalam Al-Quran, ialah di akhirat kelak, siapa dapat beri syafaat dengan kita? Nabi SAW, betul? Nabi Ibrahim dapat si dapat. Nabi Ibrahim suruh nanya dengan Nabi Musa, agak Nabi Musa dapat si dapat. Disuruh agak Nabi lain, agak Nabi Isa alaihi salam.
Ditanya Nabi Isa dapat bagi syafaat si. Dapat ke si? Si dapat. Nuah pergi siapa? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ia adalah kelebihan Nabi kita, dan beruntungnya kita lahir pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita melihat kehebatan Nabi kita. Cuma hebat, walaupun Nabi kita hebat macam dia, kena ingat baginda juga manusia biasa. Kena faham benda ya. Jangan sesekali apabila kita mengatakan baginda ialah manusia yang hebat, betul, dia manusia yang paling hebat, pemimpin sekalian manusia, pemimpin segala pemimpin. Akan tetapi Nabi kita juga manusia biasa, dan kita dilarang untuk mengagung-agungkan baginda seolah-olah macam Tuhan. Ayah kena faham. Ada. Sebab Nabi kita tu dia bukan Tuhan. Nabi kita ialah seorang manusia biasa. Dia ada orang yang bersedih. Kita lihat Umar Al-Khattab, yang di mana ketika kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, nangis, megang pedang. Yang madah apa? Siapa madah Nabi mati, tok pedang ke leher kita. Dia megang pedang dia, Umar Al-Khattab. Sebab dia madah apa? Nabi rohnya tengah berjalan, kedak roh Nabi Musa di tengah berjalan nak berjumpa dengan Tuhan. Tunggu 40 hari dulu, barulah kita dapat nangga benar resi. Dengan harapan kedak ialah Umar Al-Khattab, dengan harapan yang Nabi tadi keluar beruzlah dengan rohnya, meninggalkan badan, kaya masuk balik roh dalam badan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita nangga para sahabat pun si dapat terima kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, baginda hanyalah manusia biasa. Kita akan melihat baginda marah, marah. Baginda sedih, sedih. Baginda lapar, lapar. Nak madah macam ni laparnya baginda, munlah baginda ya Tuhan, nyasi akan lapar. Nyasi perlu pun makan, betul? Tuhan perlu makan si perlu. Tuhan tidak berhajat kepada makan. Tuhan perlu tidur si Tuhan tidak berhajat kepada tidur. Bahkan Tuhan tidak mengantuk. Ya, kena faham. Bukan setakat tidur je, mengantuk pun si, penat pun si. Baik. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam terpaksa ngambil sikit batu besar, diengkah ke perut baginda, diikat lagi. Sebab apa? Sebab lapar. Baginda si makan. Kena baginda si makan sebab bersungguh-sungguh nak menggali parit dalam perang Khandaq, perang parit. Baginda gali bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Bayang kita, kita berkebun lah, pisi makan. Baginda si makan sebab makanan waktunya sikit. Muslimin dan muslimat, untuk mengelakkan rasa lapar ya, baginda ikat batu ke perut baginda. Kita apa dah ikat perut si? Ya, nama ikat perut. Kita si faham lah. Ikat perut apa maksud ikat perut dia? Nahan lapar. Zaman dulu macam ni nahan lapar, diikat je perut kita. Kita bukan peti air saja. Ada makanan dalam dia, muzedah dia grab. Zaman kita kini tu lapar je ada grab. Jangan risau. Mesti kedai makan ke kanan depan belakang. Orang zaman dulu saya yakin ramai di kalangan kita mun dari kampung-kampung lain lah. Bukan kampung Melayu tu, di kampung-kampung di luar sana, di pedalaman tu, di Kabuang ke di mana-mana kawasan di Sarawak. Mun zaman dulu makanan si banyak, betul. Dia paksa bercucuk tanam. Ni dah pergi pasar zaman dulu. Mun kita diam di kawasan yang hanya dapat dilalui oleh bot saja, seminggu sekali, sebulan sekali baru turun ke bandar, betul. Turun ke pasar, nambah barang. Ya, namanya ikat perut.
Jadi muslimin dan muslimat, Nabi kita hanyalah manusia biasa dan tidak layak untuk kita mengagungkannya seperti Tuhan. Namun Nabi kita layak untuk kita hormat, untuk kita muliakan, sebab baginda adalah uswatun hasanah, sebaik-baik manusia yang menjadi ikutan kita. Maka segala yang dilakukan oleh baginda kita usaha untuk ikut, termasuklah jadual kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cara baginda menguruskan konflik rumah tangga. Kita akan anggarlah macam ni romantiknya kehidupan rumah tangga baginda sallallahu alaihi wasallam. Ramai dari kita anggap yang rumah tangga baginda tu kedak macam ni aja. Ada romantiknya rumah tangga baginda, bestnya baginda dengan bini-bini baginda. Tapi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya nak madah, rumah tangga baginda sama kedak manusia yang lain. Kejapnya gitu, kejapnya gitu, kejapnya gitu lagi, kejapnya gitu lagi. Penuh dengan ombak dan duri, penuh dengan pelbagai perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita belajar lagi sekali. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya mau nanya kita orang, boleh kasih seorang isterinya spy lakinya? Boleh kasih? Boleh. Seorang isteri mengintip lelakinya, boleh kasih? Boleh. Nah, lakinya tengah tidur, dia buka password telefon lakinya. Ni kita tahu kita lagi tidur lah. Laki lagi tidur lah. Password laki kita simple aja, Z. Orang tua biasa lah, Z mesti N. Punya wakil lah, menekan nombor 1, 2, 3, 4. Dah settle. Senang nak buka. Bini yang tahu otak password laki aku. Dibukanya siapa perempuan di belakangnya tu, udah dibukanya WhatsApp, baca sikit-sikit mesej dalam grup lah apalah. Tapi yang si buka lah grup yang belum dibuka lagi, yang mudah dibuka. Yang nangga sikit-sikit gambar dia ambil lakinya, yang nangga search history lakinya. Nak suka minta apa daripada laki. Baik, saya mau nanya, boleh kasih? Boleh? Semua madah si boleh. Kena boleh. Laki depan madah si boleh, yang belakang madah boleh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tahukah anda pernah berlaku satu ketika yang baginda sallallahu alaihi wasallam udah si pakai baju, si pakai baju, dan baginda tidur di atas katil bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda. Tidurlah macam laki bini, tidur sama-sama atas katil. Dan satu ketika waktu tengah malam, tengah tidur, baginda dengan senyap-senyap angkat daripada katil baginda, pakai baju senyap-senyap, pakai selipar senyap-senyap, buka pintu pun slow-slow baginda buka pintu. Bukan ping, bukan. Slow-slow baginda buka pintu, tutup balik pintu. Maksudnya baginda keluar tengah malam senyap-senyap. Tak laki pernah cuba malah ya Zid. Pernah cuba Zid keluar rumah senyap, bini tak tengah tidur lah. Kita tidur, bini aku duduk. Okey, ni nak tidur. Kita pun keluar, all boys up. Pernah malah ya Zid? Masih pernah lah. Okey, maka baginda keluar. Baginda keluar daripada tempat dia. Kemudian baginda berjalan ke sikit tempat. Tok berlaku beberapa kali. Maka bila berlaku lagi sekali, Aisyah radhiyallahu anha, bukan berlaku waktu aja. Maka Aisyah waktu Nabi SAW ingat Aisyah dah tidur, tapi Aisyah si tidur. Heran, Nabi pergi sini. Maka Aisyah pun bila Nabi tutup pintu, Aisyah pun bangun,
pakai baju dan sebagainya, keluar dari rumah, ngintip Nabi, ikut Nabi dari belakang. Nabi pergi sia, Aisyah pergi sia. Nabi jalan sia, Aisyah jalan sia juga. Sampailah satu ketika Nabi kita berada di Baqi', di kubur. Dan pada waktu baginda tengah berkelakar dengan malaikat Jibril alaihi salam. Maka Aisyah pun ngendap Nabi dari belakang. Mau nangga apa dia pula Nabi kubur. Kemudian tiba-tiba Nabi patah balik. Maka Aisyah pun berlari balik ke rumah. Nabi pun berlari juga, jalan dengan laju. Bila Nabi laju, Aisyah laju. Nabi slow, Aisyah slow. Laju sampailah balik ke rumah. Aisyah terus masuk ke atas katil. Nabi sampai, dan waktunya Nabi SAW bertanya dengan Aisyah, kita ikut kami kah? Kami nampak bayang kita udah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi pun marah sikitlah. Dan tapi kemudian baginda madah apa tujuan baginda berada di Sia, untuk bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Bayang kita. Aisyah pun ngolah sunnah juga. Soalannya, boleh kasih boleh kita nanda apa tindakan Nabi? Nabi si mulah larangan. Nabi si marah gila. Nabi si dah madah, si boleh kita ikut kami macam dia. Asyik dah. Jadi maksudnya apa? Diberi keizinan untuk isteri mengolah siasatan ke atas suaminya, tetapi dengan syarat bukan melampaui batas. Boleh faham? Yang mesti berada pada sikit landasan yang betul. Sebab benda tu ialah hadis sahih yang pernah berlaku dalam rumah tangga Nabi. Pernah dengar cerita tu kan? Si benar betul? Nak tu benda baru betul? Tu adalah hadis sahih, kita boleh dengar. Dan tu merupakan, kita katakan, asam garam dalam rumah tangga baginda sallallahu alaihi wasallam. Masin masam. Hanya asam masam, garam masin. Maka rumah tangga Nabi semestinya nak manis sejajak, bukan? Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ayat kita akan belajar kelaklah di masa-masa yang akan datang. Ada banyak lagi kisah-kisah menarik. Dan antara yang menariknya berkenaan dengan isteri Nabi itu, mereka sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda pun hormat kepada mereka. Saya tunjuk kita orang dua insiden yang boleh menjadi pedoman kepada kita. Yang pertama ialah, saya mau nanya dengan jemaah sekalian, cuba teka. Okey, cuba teka. Sebelum baginda pergi ke masjid untuk solat subuh, apa dipolah baginda? Cuba teka. Sebelum baginda pergi ke masjid untuk solat subuh, apa dipolah baginda? Nang cun-cun sebelum baginda keluar dari rumah. Apa? Apa benda? Ada boleh dekat? Di rumah. Apa pula baginda sebelum keluar dari rumah nak solat subuh? Solat sunat di rumah? Bukan. Kita bincang solat sunat dah. Selepas solat sunat lah. Apa dia pula baginda? Ada siapa tahu? Ada boleh dekat? Ada mau cuba dekat? Mencium bini kan batal wuduk tadi. Apalah guna kita ambil wuduk rumah macam ni? Pelik juga. Ambil wuduk lagi, cium lagi. Siapa tekak? Baik. Enam cun-cun, iaitu apabila Bilal iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru baginda keluar dari rumah baginda. Sebab rumah baginda nang cun-cun sebelah masjid. Namun kita siapatlah macam dia.
Nak tunggu qomat tolak beratang ke subuh. Rumah kita jauh sikit lah. Rumah Nabi sebelah aja. Kejap rumah kita wajib. Kita dengar qomat je, mau jalan kaki. Rumah sebelah aja nak. Rumah kita wajib sebelah je rumah kita. Gialah rumah Nabi, pergi dekat lagi. Nasi ada pagar. Nang bersambung dinding ke dinding. Yang rumah Nabi. Baik. Maka apa di pula baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda turun nak pergi ke masjid untuk solat subuh, ialah baginda akan berkelakar dengan bini baginda dulu. Ya sunnah Nabi. Sebelum turun ke masjid, duduk kelakar dengan bini. Apa pola kita hari itu? Gembirakannya. Polanya tetap di pagi hari itu sunnah yang memberikan pahala. Jangan bukan menjus saja. Orang bukan bini, buruknya bukan tidur tu. Lalu keluar pergi masjid, sinam lagi. Sikap lagi. Bila nak pergi sini bang, sikan kau si tahu pergi sini. Anak dengan muka masam, dengan muka menjus, lalu keluar nak pergi ke masjid. Bini ditinggal di rumah dengan hatinya yang digembirakan. Nah, sebab ya pergi masjid betul, bagus pergi masjid. Jangan lupa orang rumah. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang terbaik, iaitu baginda akan berkelakar dengan bininya terlebih dulu. Baginda akan gembirakan isterinya terlebih dulu sebelum baginda turun ke masjid. Saya mau nanya, benda tu ada dipolah kasih oleh masyarakat zaman kini itu. Jangan balik himpun lah. Kita sih boleh angkat air himpun, diam aja. Okay? Mau nanya aja, agak-agak masyarakat kini itu ada sih mula kedaya lagi? Ada pola? Ada banyak sih pola. Yang tu lah muslimin dan muslimat dipanggil benda kecil. Kecil je benda tu. Nak orang pandang ringan. Si perlu dia apa ustaz? Nak benda dia si perlu apa? Nak muslimin dan muslimat, benda kecil tu lah yang akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Yang akan menyebabkan rumah tangga si berapa kacau, si berapa gembira. Saya mau kita lah, mun saya dapat mula kajian, orang-orang yang bercerai di luar sana, mula dapat kita mula kajian, tanya dengan sidak bercerai ada si kita berkakar bini sebelum pergi masjid. Nampak? Mana? Ada si kita berkakar confirm saya dah. Sebab ialah kita ada rumah tangga nyasi berapa kacau, nyasi berapa manis kedak rumah tangga baginda. Bila dalam bab kahwin tu, sebab saya pernah hadir kursus kahwin orang tedah. Ingat nak kahwin tu ada putus tunang tak paksa lah. Jadi sadarlah si Jil kursus kahwin dah. Si perlu datang lagi kursus kahwin dia. Saya duduklah 2 hari saya dengar kursus kahwin dia. Yang dikelakarnya borang. Ngisi borang. Pagi, petang, malam kelakar borang saja. Saya dengar, ya Allah, boring juga saya duduk kat situ. Patutnya dalam kursus kahwin tu kita kelakar sikit tentang sunnah Nabi. Nak kahwin, kita mesti ikut apa yang dipolah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda kita asyik tahu. Sebabnya insya-Allah muslimin dan muslimat, bermula pada hari itu saya akan menggunakan 2 kitab lah, iaitu kitab jadual sehari dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya baginda buku asam garam dalam kehidupan baginda, dalam kehidupan rumah tangga baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belajar yang rumah tangga tu adalah milik bersama. Bukan milik laki aja, bukan milik perempuan aja. Mun milik laki perempuan jadi hamba. Semua suruh bola kerja. Banyak. Mun milik perempuan jadi queen.
Jadi queen controller, ataupun kita boleh kata feminis. Maksudnya perempuan si mengolah kerja, lakinya kena ngolah semua kerja. Pun si betul juga. Dalam rumah tangga, kita naga dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-dua ngolah kerja. Contoh muslimin dan muslimat, ada perempuan pada kena perempuan ada disuruh ngolah masakan untuk laki pun masak lah juga. Ada perempuan zaman kini tu, saya nanya dengan beberapa perempuan di kalangan keluarga saya pun, cousin-cousin dan sebagainya, saya nanya, kita mau laki ke tak ni? Kami mau laki yang masak untuk kami. Udah. Tu yang biar zaman gini tu terbalik. Nya si mau masak, nya mau laki je masak. Jadi chef zaman kita. Tanya cucu-cucu kita. Cucu perempuan kita, anak buah perempuan kita, tanya lah cucu buah dan sebagainya, tanya, kita mau laki ke tak ni? Zaman kini tu semua perempuan mau di-treat like princess, mau dilayan ke tak princess, mau dilayan dari A sampai Z. Mula perempuan dulu macam biasa kahwin perempuannya, betul sih? Tapi jangan kita layan perempuan ke tak hamba yang sikit perkara. Jadi bayangkan muslimin dan muslimat, kita lihat dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila ada sahabat baginda datang, contohnya ketika beberapa sahabat datang ke rumah Maimunah radhiyallahu anha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Maimunah datang ngembak apa? Ngembak dulang makanan, ngembak biawak. Biawak tu ialah bukan biawak kita tu. Dah cerita biawak pasir. Bagi Maimunah isteri baginda masak biawak, beri makan dengan sahabat Nabi yang lain. Maksudnya apa? Isteri masak. Bila kawan datang, isteri sedia makanan. Bila laki datang, isteri sediakan kuih-muih, sediakan apa? Air dan sebagainya. Orang ada sedar pun dalil mana perempuan tidak masak. Ya apa? Dalam Quran sedanglah Quran saja. Dalam hadis saja. Memang tanggungjawab perempuan menyediakan makanan. Sila ada hadis famous, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dari solat subuh, masuk ke rumah, nanya dengan Aisyah, ada makanan ke hari tu? Aisyah mana sedar? Aku puasa. Boleh Nabi masak yang pun, boleh Nabi pula beli makanan. Tapi apa? Sebab waktu ya Aisyah yang sediakan makanan, sedar makanan dalam rumah. Maksudnya apa? Aisyah yang sediakan makanan. Perempuan lah tugasnya. Tapi ada juga hadis lain, muslimin dan muslimat, Nabi tolong isteri di rumah. Maksudnya walaupun perempuan masak, kita laki tolonglah basuh pinggan mangkok dia. Ya maksudnya nampak sih? Maksudnya kena ada tolong menolong, bukan goyang kaki lekat makan dan TV terus. Saya sih kadang jangan kita makan personal ni dah. Ada lekat makan terus tidur, lekat makan terus keluar dengan kawan dan sebagainya. Nabi kita di rumah, baginda tolong isteri baginda, cuma tidak dinyatakan apa yang baginda tolong. Mungkin yang personal lah untuk isteri-isteri baginda. Dalam hadis ada mun tapak kasut baginda tercabut, tapak selipar baginda tampal limpun. Mun ada baju koyak, baginda jahit limpun. Maksudnya yang dalam rumah tangga tu, Masya Allah muslimin dan muslimat, mereka saling bantu-membantu. Ya yang kita mau. Jangan seorang ajak ngolah kerja, yang lain si ngolah kerja. Atau bukan untuk kita orang lah, itu untuk sayang pun juga lah. Saya orang kahwin lah. Jadi kena ada mindsetnya juga lah. Kita lihat pada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sebelum kita habiskan kuliah kita pada hari itu, ialah lelaki balik rumah, lekat kerja,
Dekat keluar kawan ke apa ke, muka jari habis. Menjus muka. Banyak. Badan pun berpeluh. Bau pun berpeluh lah. Banyak. Kemari je rupa bajunya. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali nak balik ke rumah, apa dipolah baginda? Gosok gigi. Sebelum tak masuk pintu ya, gosok gigi, bersiwak dulu. Baginda bersiwak dulu untuk apa? Untuk bersihkan bau mulut baginda. Masuk rumah barulah baginda bertakang bini baginda. Oh, nampak? Untuk apa? Untuk nampak kemas. Laki kita dah ragu, si kisah dia. Nak mulut berbusuk ke apa ke, dah ragu lagi. Sok kejap rumah lah. Nak mun kita mau laki kita bagus ya sikit lah. Contohlah mun laki dia dah pakai perfume apa semua, jangan ngandung lakinya perfume apa atau si pedah aku cium dah perempuan ke, lain lah ya, mati kejar kita lah. Contoh dia dah pakai perfume kacak-kacak, nak dia pun dah bersihkan dirinya. Perempuan bini yang menerima lelakinya, dia tahu lakinya balik kolima, jangan pakai baju kelawar juga. Jangan buka buruk juga. Nak nunggu lakinya dah bekerja dari pukul 8 sampai pukul 5. Perempuan pun nak agak lakinya, at least ngembaklah air teh. Sediakan air diminat laki kita ya. Kacakkan sikit muka kita. Iyalah gunanya makeup. Makeup bukan keluar rumah aja. Makeup untuk apa sebenarnya? Untuk laki luar kan untuk laki dalam rumah? Dalam rumah sepatutnya. Barulah rindu hati laki nak beli makeup mahal-mahal. Macam biasa kita ya. Jadi muslimin dan muslimat, makeup untuk siapa? Bukan untuk jemaah masjid kat situ. Bukan untuk pergi rumah ngaji aja. Bukan untuk pergi pasar aja. Untuk laki kita pun. Dialah muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Zaman kini tu nang dah terbalik habis dah. Jadi itu hanyalah kita punya cerita aja. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat, pada bulan depan kita akan berjumpa lagi dan saya akan bawalah 2 kitab tadi dan kita akan terus belajar kitab tersebut pada bulan depan insya-Allah. Maka apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang dari saya pun dan juga datang daripada Allah. Maka saya akhiri kuliah saya dengan bacaan surah Wal-'Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil